15,000. Saya beki rumah. Adakah rumah itu kena rombok semula? Set nombor ekor mari malam ni. Duit yang haram ada dua kategori. Yang pertama kita ambil duit orang. Yang kedua haram bukan duit orang, kita kerja sendiri dengan upah yang haram. Okey? Kalau hak pertama kategori taubat tidak sah, melainkan wajib kena pulang balik duit orang. Contoh, curi duit syurga ladang 100 riyal. Dia taubat di Mekah, tidak sah taubat. Kena hantar balik 100 riyal kerana harta orang. Atau dia curi ropok samung rumah orang. Dia ingat lagi rumah dia samung tu 50,000 boleh harta. Faham? Ni dia taubat dah, tidak diterima. Kena hantar balik 50,000 ke rumah tadi. Baru boleh bertaubat. Tapi kalau dosa dia dengan Allah, tidak payah rombok rumah, tak payah pulang balik. Yang wajib bertaubat saja. Faham? Contoh, dulu ni dia ni bekerja sebagai penari bogel. Contoh, dalam Kelab Malang. Contoh, faham awak contoh? Dia tak ambil duit orang. Dibayar 5,000 sebulan, toke kapi bayar dia. Faham? Jadi, bila dah 10 tahun dah, faham? Dia menyesal. Faham? Dia pun berhenti jadi penari bogel. Ni duduk surau masjid pula. Faham? Pitih gaji dia dapat tu